Anda rasa bertenaga, baru lepas bersenam, dan rasa macam berada di tahap kesihatan yang paling optimum. Anda tengok cermin dan berfikir, oh, saya sihat. Tapi kan, macam mana kalau di sebalik rasa sihat tu, di dalam aliran darah anda, ada satu amaran senyap yang sedang berdetik? Amaran yang tak nampak dengan mata kasar, kan? Ya, betul. Amaran yang tak menunjukkan sebarang kesakitan langsung hari ini. Tapi ia hanya menunggu masa nak jadi satu masalah kesihatan yang besar, mungkin 3 atau 5 tahun dari sekarang. Jadi hari ini, kita bukan nak bercakap tentang cara merawat pesakit yang sedang terbaring di hospital. Kita nak bincang tentang cara membaca masa depan tubuh anda sendiri. Apa yang menarik di sini ialah, kita selalu anggap tubuh kita ni akan bagi isyarat kecemasan bila ada sesuatu yang tak kena. Macam sistem penggera rumah tu. Tapi biologi manusia sebenarnya tak berfungsi macam tu. Kirinya tak ada bunyi siren lah dari dalam badan kita ni. Tepat sekali. Kebanyakan penyakit kronik ni tak ada penggera langsung sampailah kerosakan tu dah mencapai tahap kritikal. Dan di situlah sains diagnostik moden masuk campur. Okey, faham. Jadi, misi kita dalam sesi kupasan mendalam kali ini adalah untuk menyelongkar dan menterjemah satu dokumen kempen perubatan yang sangat relevan untuk anda, terutamanya bagi pendengar wanita kita. Ini adalah inisiatif pemerkasaan kesihatan wanita daripada Care Clinics. Ya, dan lebih spesifik lagi, ini adalah kempen di Klinik Wong Sing Selayang Jaya yang membawa nama Empower Her Health, Caring for You Beautifully. Dan selalunya, bila kita sebagai orang awam tengok risalah ujian makmal dari klinik, ia kelihatan macam menu restoran yang ditulis dalam bahasa asing. Memang pun, ada berpuluh-puluh singkatan perubatan, ada angka, ada kod. Ia boleh menyebabkan sesiapa saja rasa terbeban dengan lambakan maklumat tu. Jujur saya cakap, bila saya tengok senarai ujian darah yang panjang berjela, otak saya automatik tutup. Terus rabut. Jadi misi kita hari ini adalah untuk mengubah senarai kod rahsia itu menjadi satu naratif yang masuk akal. Okey, mari kita rungkaikan perkara ini. Kita mulakan dengan yang paling asas dalam senarai tu. Betul, dalam dokumen ini ada pakej pertama yang dipanggil pakej Ayu. Harganya RM78, dijalankan melalui makmal pantai dengan kod PRCC1. Sekarang, saya takkan baca setiap satu ujian dalam senarai ini sebab ia sangat panjang, tapi ia merangkumi ujian asas macam profil darah, fungsi buah pinggang, kolesterol dan fungsi hati. Ia adalah apa yang pakar perubatan panggil sebagai panel kesihatan asas yang menetapkan garis mula atau baseline biologi anda. Tapi begini ya, saya perlukan penjelasan sikit. Kalau saya rasa sihat, kenapa saya perlukan formula matematik yang rumit untuk tubuh saya? Contohnya dalam senarai pakej Aju ni, ada sesuatu yang dipanggil HbA1c untuk kencing manis. Ya, ujian gula jangka panjang. Lepas tu ada FIB4 index untuk hati. Bukankah ujian darah atau ujian gula biasa yang cucuk di jari itu dah cukup? Kenapa nak susahkan keadaan? Itu satu salah faham yang sangat biasa sebenarnya. Ujian ringkas yang biasa kita buat, contohnya ujian glukosa berpuasa tu, ia cuma menangkap satu gambar atau snapshot tahap gula anda pada pagi tersebut saja. Oh, maksudnya ia cuma tunjuk keadaan semasa sajalah. Betul. Bayangkan anda tahu anda nak jumpa doktor esok, jadi hari ni anda mula puasa, makan sayur saja, banyakkan minum air kosong. Esok paginya, bila ambil darah, bacaan gula anda nampak cantik, anda nampak sihat di atas kertas. Tapi, HbA1c ni berfungsi dengan cara yang sama sekali berbeza. Macam mana ia berbeza tu? HbA1c mengukur peratusan gula yang telah melekat pada sel darah merah anda. Dan sel darah merah manusia ni mempunyai jangka hayat sekitar 90 hingga 120 hari. Wah, lama juga tu, dalam 3 ke 4 bulan. Ya, jadi bermaksud ujian HbA1c ini membaca memori jangka panjang tubuh anda selama 3 bulan yang lalu. Anda boleh tipu ujian gula biasa dengan berpuasa sehari sebelum, tapi anda sama sekali tak boleh menipu HbA1c. Ia ceritakan gaya hidup sebenar anda. Wow, jadi ia macam buku log rahsia yang rekodkan semua teh tarik yang kita minum senyap-senyap bulan lepas. Menarik, tapi agak menakutkan juga ni. Habis tu, bagaimana pula dengan hati? Tadi saya ada sebut tentang FIB4 index. Di borang ini tertulis ia adalah satu pengiraan. Hati kita kan organ utama, takkanlah ujian darah biasa tak boleh kesan kalau hati kita bermasalah. Hati kita adalah organ yang paling tabah, tapi itu juga kelemahan terbesarnya.
Hati ni ibarat kilang pemprosesan kimia yang sangat sunyi. Sunyi maksudnya dia takkan mengadu sakit? Tepat, ia tak mempunyai reseptor kesakitan pada tisu di dalamnya. Ia boleh menanggung kerosakan bertahun-tahun, mungkin diselaputi lemak, malah sebahagiannya mati tanpa anda berasa sakit sikit pun. Ya Allah, bahayanya macam tu. Memang bahaya. Jika kita hanya bergantung pada ujian enzim hati biasa, macam ujian AST atau ALT, ia kadang-kala tak menunjukkan tahap sebenar kerosakan struktur hati tu. Jadi apa sebenarnya yang FIB4 Index buat dalam kes ni? FIB4 ni menggabungkan bacaan enzim hati anda dengan umur dan kilaan platelet anda melalui satu formula matematik. Formula ini secara ajaibnya sangat tepat dalam mengesan tahap parut atau fibrosis pada hati anda sebelum ia menjadi sirosis atau kerosakan kekal penuhnya. Okey, saya mula nampak coraknya sekarang. Pakej IU yang ringkas ini bukan sekadar nak periksa kalau kita sakit. Ia bertindak macam panel papan pemuka kereta yang bagi amaran suhu sebelum enjin kita berasap. Analogi yang sangat tepat. Tetapi itu untuk biologi asas. Bagaimana pula dengan ekosistem biologi wanita yang jauh lebih kompleks? Enjin kereta tak dipandu oleh hormon, tapi tubuh manusia ya. Jika seorang wanita ingin faham ekosistem uniknya, dekat mana dia patut bermula? Transisi itu membawa kita terus kepada komponen teras kempen ini, iaitu panel khusus kesihatan wanita yang dirujuk sebagai PRC2 dalam dokumen makmal tersebut. Di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Dan sejujurnya, di sinilah saya mula rasa pening melihat senarai singkatan ni. Ada Free T4, Free T3, FSH, LH, estradiol, dan ada satu ini, AMH atau Anti-Mullerian Hormone. Senarai ini nampak sangat padat. Apa sebenarnya kaitan hormon AMH ini contohnya dengan realiti kehidupan seorang wanita? AMH adalah salah satu ujian yang paling revolusioner untuk wanita moden. Mari kita guna satu analogi supaya mudah faham. Bayangkan AMH ini sebagai satu pemeriksa inventori atau jam pasir biologi. Jam pasir biologi? Menarik tu. Ya, kerana wanita dilahirkan dengan sejumlah telur yang terhad di dalam ovari mereka. Sepanjang hayat mereka, jumlah telur-telur ini akan berkurang. Jadi, AMH ni mengira seketul-seketul berapa banyak telur yang tinggal ke macam mana? Bukan secara literal dia kira bilangannya, tapi ia mengukur isyarat yang dihantar. Telur-telur yang sedang berehat di dalam ovari ini berada di dalam kantung kecil yang dipanggil folikel. Folikel-folikel inilah yang merembeskan hormon AMH ke dalam darah. Oh, maksudnya tahap hormon tu melambangkan folikel tadi? Betul. Jika tahap AMH anda tinggi, bermaksud suara daripada folikel ini masih bertenaga. Kiranya inventori atau reserve ovari anda masih banyak. Tapi jika AMH rendah, bermaksud inventori semakin berkurang. Pasir dalam jam pasir tu dah mula menghampiri bahagian bawah. Ini sangat besar maknanya, terutamanya zaman sekarang, di mana ramai wanita mungkin mahu fokus pada kejaya dahulu dan merancang keluarga pada usia lewat 30-an. Tepat sekali. Ujian ini tak patut dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, ia adalah alat autonomi. Ia memberi wanita kuasa untuk merancang hidup mereka bersandarkan data biologi mereka sendiri, bukan sekadar tekaan atau rasa-rasa saja. Okey, saya faham tentang hormon. Tapi ada satu lagi bahagian dalam ujian wanita ini yang sangat menonjol. Saringan kanser cervix. Saya nampak mereka menawarkan pap smear, LBC dan ujian DNA HPV. Sekarang, saya rasa kita semua dah biasa dengar kempen suruh buat pap smear kan? Apa bezanya ujian DNA HPV ni? Bukankah ia benda yang sama? Ia sangat berbeza dari segi pendekatannya. Pap smear tradisional adalah bersifat reaktif. Ia bermaksud doktor ambil sampel sel dari cervix dan pakar patologi akan tengok di bawah mikroskop untuk cari sel-sel yang dah pun berubah bentuk menjadi tidak normal. Maksudnya kerosakan sel tu dah pun bermula? Ya, pap smear ni ibarat melihat tingkap yang dah pun pecah. Tapi ujian DNA HPV terutamanya untuk strain berisiko tinggi macam strain 16 dan 18 yang jadi punca hampir ke semua kanser cervix, ia berbeza. Ujian DNA ini mencari virus itu sendiri.
Jadi dia cari punca sebelum kerosakan tu berlaku lah. Betul. Ia ibarat mencari pencuri yang sedang berdiri di luar rumah anda dengan pemutar skru lama sebelum dia sempat memecahkan tingkap sel anda. Ia bersifat pencegahan proaktif yang paling jitu. Jika anda tahu virus itu ada, doktor boleh lakukan intervensi sebelum kanser sempat bermula. Menangkap penjenayah sebelum jenayah berlaku. Itu luar biasa. Tetapi mari kita sentuh realiti sikit. Jika anda sudah mendengar sekarang dan berfikir ujian-ujian inti macam ini menakutkan saya malu, saya rasa janggal nak buat saringan, percayalah, anda tak bersendirian. Itu adalah halangan psikologi yang sangat nyata. Tetapi inilah sebabnya kempen dari Care Clinics ini sangat penting. Berdasarkan sumber kita, staf dan doktor di Care Clinics dilatih khusus untuk mengendalikan pesakit dengan tahap profesionalisme yang sangat tinggi. Malah, dan ini adalah poin penting bagi kebanyakan wanita, pesakit boleh buat permintaan secara khusus untuk dapatkan doktor wanita bagi menjalankan prosedur ujian ini. Ini secara drastiknya mengurangkan titik geseran atau friction points yang selalu halang wanita daripada dapatkan penjagaan kesihatan yang sepatutnya. Keselesaan mental tu sama pentingnya dengan prosedur klinikal yang canggung. Care Clinics mempunyai banyak cawangan di pelbagai lokasi dan anda boleh tetapkan janji temu di cawangan pilihan anda, termasuklah cawangan Wang Sing Selayang Jaya tadi, terus melalui laman web mereka di www.careclinics.com.my. Semuanya di hujung jari. Sangat mudah dan sangat efisien. Okey, kita dah tengok asas, kita dah tengok hormon. Sekarang, bagaimana jika seseorang itu mahu tahap penyiasatan yang paling maksimum? Di sinilah kita melihat kepada dua lagi pakej. Untuk mereka yang mahukan saringan yang pantas dan padat, ada pakej sihat berharga RM88 melalui makmal Genesis. Tetapi bintang utama di sini adalah pakej Ratu berharga RM268. Pakej Ratu, nama pun dah premium. Sesuai dengan namanya, ia menawarkan pelan pengawasan komprehensif yang bukan sahaja merangkumi ujian darah, fungsi organ dan saringan hepatitis. Tapi ia membawa masuk satu kategori diagnostik yang sering diperdebatkan, iaitu penanda tumor. Ya, tumor markers. Di borang ini ada disenaraikan CEA, AFP, CA125 dan CA199. Dan saya nak cabar sedikit rasional di sini. Boleh, silakan. Jika saya baca nama-nama ini, walaupun saya tak faham sepenuhnya, kalau saya dengar perkataan penanda tumor, saya terus berpeluh sejuk. Kalau seorang wanita yang sihat melihat senarai ini, adakah menyemak perkara seperti CA125 satu kelebihan? Buat apa cari penyakit? Nanti CA125 naik sedikit, terus terfikir, oh saya ada kanser ovari, saya akan mati. Tak ke pakej seperti Ratu ini mungkin mencetuskan tahap kebimbangan atau anxiety yang tak perlu kepada pesakit sihat? Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, anda sedang menyentuh satu titik dilema yang sangat nyata dalam perubatan pencegahan. Bagaimana kita nak menguruskan ketakutan terhadap maklumat perubatan? Untuk menjawabnya, kita mesti faham bagaimana penanda tumor ini berfungsi. Terangkan kepada saya, apa sebenarnya yang mesin makmal tu cari dalam darah kita bila kita buat ujian ni? Macam ni, sel-sel kanser atau tumor mempunyai metabolisme yang sangat hyperaktif. Ia tumbuh dengan cepat dan agresif. Dalam proses itu, ia selalunya akan melepaskan protein-protein unik atau antigen ke dalam aliran darah kita. Okey, protein unik tu macam bahan buangan dari sel kanser ke? Ya, anggaplah ia seperti sisa buangan biologi atau asap egsos dari kilang sel kanser tersebut. Ujian seperti CA125 yang dikaitkan dengan ovari atau CEA untuk usus, pada asasnya sedang menghidu darah anda untuk kesan kehadiran asap egsos biologi ini. Analogi asap egsos tu sangat jelas. Jadi kalau ujian tu terhidu egsos tersebut, maksudnya sah ke ada kanser dalam badan? Di sinilah letaknya pemikiran kritis. Jawapannya tidak. Ini menimbulkan satu persoalan penting tentang bagaimana kita mentafsir data. Penanda tumor bukan alat diagnostik muktamad yang boleh terus cakap anda pasti ada kanser. Oh, maksudnya kalau bacaan tu tinggi, ia tak semestinya kanser. Betul. Bacaan CA125 yang tinggi, sebagai contoh, boleh berpunca daripada keradangan pelvis, jangkitan biasa, endometriosis, sista ovari benigna atau ada kalanya ketika kitaran haid yang berat. Ia hanyalah sebatang bendera merah yang dikibarkan oleh tubuh anda. Faham. Maksudnya bendera merah tu cuma nak suruh doktor siasat lebih lanjut, bukan nak suruh kita tempah batu nisan. Niat jahat.
ia hanya sekeping informasi. Adalah jauh lebih berbahaya jika kita lari daripada data tu semata-mata kerana takut. Di sinilah peranan critical doctor di Care Clinics. Mereka akan terangkan keputusan itu dengan teliti kan? Ya, mereka tak menyerahkan kertas keputusan ini kepada anda untuk anda panik bersendirian di rumah. Mereka akan duduk dengan anda, melihat keputusan penanda tumor tu, menyilangkannya dengan fungsi buah pinggang dan hati anda, bertanya tentang sejarah kesihatan dan akhirnya membentuk satu gambaran yang waras. Pakej ratu ini adalah untuk mereka yang berfikiran matang dan mahukan perlindungan proaktif. Dan digantikan dengan rasa pemerkasaan. Jadi, apa maknanya semua ini? Kita bermula dengan melihat satu dokumen yang kelihatan membosankan dan teknikal. Tapi apa yang kita saksikan hari ini sebenarnya adalah peta kepada pemerkasaan wanita. Peta untuk kenal tubuh sendiri. Betul? Sama ada anda bermula dengan pakej sihat atau AYU untuk melihat kestabilan fungsi asas organ anda, atau anda memilih untuk menyelami profil kesihatan wanita untuk faham reserve ovary dan secara proaktif mengesan virus HPV, sehinggalah kepada keberanian untuk mengambil pakej ratu sebagai sistem amaran awal yang menyeluruh. Inisiatif Empower Her Care Clinics ini jauh lebih besar daripada sekadar mencucuk jarum untuk mengambil darah. Ia sangat menepati tagline asal kempen mereka, iaitu Caring for You Beautifully, menjaga anda dengan indah. Menjaga dari dalam. Kerana pada akhirnya, kecantikan dan keindahan luaran yang tulen adalah refleksi langsung daripada kesejahteraan selular di dalam badan kita. Apabila hormon anda seimbang, apabila tubuh anda tidak melawan rintangan insulin dan apabila fikiran anda tenang kerana anda tahu dengan tepat apa yang berlaku di dalam badan anda, itulah definisi kecantikan yang sebenar. Keindahan yang bermula dari tahap sel biologi. Ia satu naratif sains yang sangat cantik. Saya amat berharap sesi penerokaan maklumat kita pada hari ini telah merungkai segala kekeliruan anda tentang ujian saringan kesihatan. Ingat, anda tak perlu lalunya bersendirian. Klinik pakar dengan doktor wanita bersedia membantu anda. Anda hanya perlu layari www.adcareclinics.com.my untuk mengambil langkah pertama. Betul. Sebelum kita melabuhkan tirai perbualan ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran akhir khusus untuk anda renungkan semasa anda bersendirian nanti. Jika tubuh badan kita ni ibarat sebuah buku log agung yang secara berterusan merekodkan setiap apa yang berlaku melalui penanda darah, hormon dan DNA kita, sejauh manakah anda bersedia untuk membaca bab tentang diri anda sendiri hari ini sebelum tubuh anda terpaksa menjerit dalam kesakitan untuk mendapatkan perhatian pada masa hadapan? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai kami. Kami sentiasa mengharapkan anda mendapat perspektif baru dan menemui detik aha tentang kesihatan anda sendiri. Jaga diri anda dengan indah dan kita berjumpa lagi dalam sesi kupasan mendalam akan datang.